Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua, saya Nafwa Sofia dan anda sedang menonton TV PSS Seri Bintara Channel. Hari ini saya berada di Pesta Buku Pantai Timur 2026 yang berlangsung di Medan Tunjung, Kelantan. Suasananya memang meriah dengan pelbagai pilihan buku, promosi menarik dan kehadiran ramai pengunjung yang datang untuk mencari bahan bacaan kegemaran mereka. Jadi, tanpa melengahkan masa, jom kita lihat apa yang menarik di sini. Pesta Buku Pantai Timur 2026 menawarkan pelbagai jenis buku yang sesuai untuk semua peringkat umur. Daripada buku cerita kanak-kanak, novel, buku ilmiah sehinggalah buku motivasi. Semuanya ada di sini. Bagi pencinta buku, inilah peluang terbaik untuk menambah koleksi bacaan dengan harga yang sangat berpatutan. Selain menawarkan pelbagai pilihan bahan bacaan, pesta buku ini turut menjadi platform yang dapat memupuk budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Melalui amalan membaca, kita dapat menambah ilmu pengetahuan, meluaskan pemikiran dan membina masyarakat yang berinformasi. Tidak hairanlah acara seperti ini sentiasa mendapat sambutan yang menggalakkan daripada para pengunjung. Nampaknya setakat itu sahaja liputan saya dari Pesta Buku Pantai Timur 2026. Semoga program seperti ini dapat terus menyemarakkan budaya membaca dan melahirkan generasi yang berilmu serta berwawasan. Saya, Nurfawaz Sofia binti Sahimi dari TV PSS Seri Bintara Channel mengucapkan terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam liputan yang akan datang. Bye! Kids are always playing dolls. Their favorite is Barbie. They don't like the bears at all. Hardly have a party. Someone who can dance the part so they can play Prince Charming. That's the kind of toy they want. Then they forgot. La 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 la.